Masya Allah, baru-baru ni saya dirundung kekecewaan lah bila saya dapat tahu menambah daripada saya punya bursitis, tendinitis, ada satu lagi ujian untuk saya lah, namanya plantar fasciitis. Ya Allah tuan-tuan, pernah tak rasa bangun tidur tapak kaki sangat sakit dan tak boleh pijak atas lantai tu, rasa macam kaki tu macam ada bara tau. Rupanya kita ingat kenapa lah kaki tu sakit kan. Jadi saya ni pun ikhtiar lah. Saya sama ni makan bawang hitam alhamdulillah, cuma ialah tak berapa konsisten. Saya ni penggemar kopi, saya suka sangat kopi, tapi saya tak boleh minum ada gula, sebab gula tu menyebabkan saya punya kita panggil apa, radang kita punya tendinitis, bursitis ni semakin menjadi-jadi. Dia tak boleh, dia kena gula dia menjadi-jadi. Tangan kebas, kadang jam, krem tangan tu. Jadi saya dah jumpa banyak doktor pakar. Saya rasa setakat ni saya dah jumpa 4 doktor pakar berkaitan dengan penyakit saya. Saya ikhtiar lagi lah. Jadi memang dinasihatkan saya hanya boleh makan painkiller saja. Saya dah berbelas tahun makan painkiller, tapi saya dah stop lah sejak saya makan bawang hitam. Saya dah stop. Cuma dia ni masalah saya lah, tak konsisten. Saya yang tak konsisten nak makan, kadang ingat, kadang tak ingat. Tapi kalau kopi hari-hari saya minum. Jadi atas permintaan ramai dan juga saya ni penggemar kopi, saya fikir juga macam mana nak selesaikan masalah saya ni. Jadi terhasillah Johnnett's Coffee. Di dalamnya ada bawang hitam, ekstrak ya, kita ambil pati dia. Kita ada ekstrak kurkumin, kita ada habatus saudah dan juga arabic gum. Jadi 4 bahan ni kita formulasikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam ni, air panas-panas, buang dulu. Ini 100% tanpa gula. Cuba tengok kat situ, cuba cari kat mana yang tanpa gula tu. Cuba tengok kat situ, kat mana tanpa gula. Dia memang tanpa gula. Dan kopi yang kita gunakan ni adalah kopi premium. Kopi bukan kopi acah-acah ni, kopi kafe-kafe mahal, kopi-kopi kat hotel tu. Sebab saya ni minat kopi cerewet sikit, lidah tu ada mengada sikit. Tapi tak apalah, puas hati kita nak minum kan. Kopinya premium, kopi premium terpilih. InsyaAllah kita gandingkan dengan 4 bahan utama tu, seperti apa yang tertera ni. Dan kita nak kekalkan kesihatan tu InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok, dapat sikit yang butiran-butiran hitam kasar kat atas tu adalah daripada habatus sauda yang kita campurkan. Alhamdulillah, dia halus-halus je lah. Rasa dia macam mana? Rasa dia tak perasan pun rasa bawang hitam, tak rasa pun bahan-bahan yang kita kata campur tu, tak rasa langsung. Kopi pure tanpa gula, insyaAllah sangat bagus untuk kesihatan. Saya tak nak jadi munafik, jadi saya dah makan, saya dah amalkan, saya rasa ni kotak kedua. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah syukur alhamdulillah saya jaga pemakanan yang lain. Saya tak makan benda-benda yang menyebabkan inflammation ataupun keradangan. Dan saya minum tiap pagi kopi Johnnett's ni setiap hari setakat ini. Alhamdulillah, kebas tu kurang. Yang kata tadi tapak kaki tu dah lama dah tak ada. Dan saya tambah satu lagi, iaitu saya rajinkan berjalan kaki. Ya, saya brisk walk lah. Kena ada target dalam 3,000 ke 5,000 langkah sehari ataupun seminggu 3 kali macam tu. Kena exercise lah. Dan bila saya amalkan, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kopi ni kalau kata setakat umur-umur macam saya ni yang nak mencecah 50 tahun boleh minum insyaAllah. Dan tengok tuan-tuan, tengok memang peminat kopi setakat ni lah yang dah beli, alhamdulillah tidak mengecewakan. Cuba sekotak atau 2, tuan-tuan boleh rasakan apa yang saya rasa. Manfaat seperti bawang hitam mudah, kata tu mudah lawas, angin pun alhamdulillah lancar, usus kita pun sihat, lawas, untuk inflammation, tangan rasa kebas, tapak kaki rasa kebas sudah kurang, lutut yang sakit-sakit sendi dan sebagainya, Allah izinkan. Bacaan gula pun cantik, bacaan darah pun cantik, kolesterol pun dah alhamdulillah semakin berkurangan. Jadi tuan-tuan boleh cuba dapatkan Johnnett's Coffee. Dan kita tengah promosi, siapa dapatkan satu kotak ni, kita bagi 2 sachet lagi percuma sebagai tanda penghargaan, free gift kita. Tapi pada 100 orang terawal. Siapa cepat dia dapat, boleh tekan apa yang patut, ada kat sini nombor ke link ke apa semua, bertindak sekarang. Dan kita juga ada di TikTok live.